kita dah melalui laluan yang aku cakap tadi, macam laluan ke Istana Gandalf, Lord of the Ring. Tengok pokok dia, dia cantik je. Walaupun ni climb juga, gradient tak selaku 2 ke 3%. Aku suka struktur pokok dia, memang cantik. Setiap kali lalu sini memang aku akan teringatkan scene macam tu. Mungkin ada satu scene yang kita Lord of the Ring tu, mana pokok dia tu macam pintu gerbang. Wah, ni kira signal bagi tour riders yang bermulanya sesi climb menuju ke Kawan Bukit Pelanduk. Jalan kat sini memang rolling dan berbukit. Nampak pokok depan ni, tu curve. Subhanallah, Allah ciptaan Allah, ya Allah, subhanallah, cantik. Tu yang bestnya Kayuhan ni, korang saksikan sendiri kecantikan pemandangan daripada effort korang berkayuh. Allah Akbar, subhanallah. Lawa, aku tak pastilah orang yang lalu sini boleh observe ke, tapi perangai aku memang macam tu. Aku kalau berkayuh, aku suka observe scene ke apa-apalah, so that aku boleh examine dan tafsirkan tempat ni cantik. Kau kena sedar, kau kena hargai. Itulah dia. Okay, sekejap lagi aku share lagi dengan kau starting climb ke Kawan Bukit Pelanduk. Okay, kita dah melalui pemula Kawan Bukit Pelanduk. Gradient dia antara 2 ke 6%. Tapi view dia cantik lah. Kiri kanan pokok sawit. Banyak juga kereta lalu sini sebab dia menghubungkan ke PD kan, yang keluar daripada Luput. So ni pemula dia, Kawan Bukit Pelanduk. Kalau race ke social ride ke, ni memang tempat kena drop lah. Alhamdulillah. Ni intro. Ada lagi tu. Sebab kom ni dia ada recovery. Boleh lah nak recovery kaki sikit. Kau harus guna strength climb ni kan. Sampai sini ada lagi kona, dia tak habis. Sini banyak estate lah. Depan ni estate juga, estate kelapa sawit. Tu dia ladang Bukit Pelanduk. Itulah sebabnya kom ni dinamakan Kawan Bukit Pelanduk. Aku tak tahulah mana pelanduk dia. Kat sini lah juga mana-mana rider yang tak ada kaki, yang group ride, yang kena drop lah. Tapi lepas climb ni, downhill pun best juga. Nanti aku share juga. Tapi climb-climb macam ni, orang kata kalau riders, cyclist tu kena tengok cadence. Jangan grind, cari sweet spot punya cadence. Macam 80 ke 85 ke, layan je. Cari gear yang boleh kau layan cadence 80. Contoh lah kan, 80-85. Hadap je.
Bila Harik dah naik lepas Lion Garden tu, lepas tu tukar dia berat sikit untuk kita main strength supaya Harik kita turun balik. Tu tip je lah. Aduh, belah kanan pergi kampung Bukit Pelanduk, Harik ni pergi Lukut. Okay, kejap lagi aku share footage downhill pula. Habis kom Bukit Pelanduk tadi, nak aku belanja korang footage downhill Bukit Pelanduk ni. Downhill pun best juga, tapi kena hati-hati. Ada juga lopak di depan. Kalau dalam group ride tu, mana yang dah ke depan drop dengan kawan-kawan, ini dia tempat untuk dia besarkan lagi gap lah downhill lah. So, hati-hati, depan tu ada lopak tu pula tu. Ni lopak dia. Itulah dia downhill Bukit Pelanduk. Downhill dia taklah jauh, panjang, minit je, tapi cukup lah untuk orang ada momentum untuk breakaway kalau dalam race lah. Dulu kerap juga route ni dijadikan race, route race. Macam aku dan kawan-kawan aku, ini memang route yang kita orang layan weekend. Bila masing-masing dah ada kaki, ataupun bila masing-masing nak rasa luar sikit daripada Selangor kat BD kan, sini lah. Ok, sambung lagi sekejap lagi. Ok, kilometer ke 51.8 tak silap aku. Now aku tengah climb untuk menuju ke Shell Lukut depan. Belum sampai Lukut lagi, tapi kita panggil Shell Lukut sebab Shell ni memang selalu jadi tempat untuk kita orang take file lah. Tapi macam mana dah tiba-tiba idea dalam fikiran ni, rasanya macam aku tak nak stop kat Shell ni. Since aku dah ride solo kan, aku nak lajak sikit ke depan, nak lajak maybe sampai ke Pekan Sendayan ke untuk aku stop, atau maybe aku non-stop, aku tak pasti. Oh, tapi nampak depan tu ada satu kumpulan cyclist tu, tak tahu dari mana. Apa-apa pun, itulah plan aku. Aku nak try untuk non-stop. Nak try terus je. Lalu kita akan berhenti kat Shell ni. Shell ni kita panggil Shell Lukut. Tapi aku rasa hari ni aku nak try tak stop dekat sini, nak lajak ke depan sikit. Maybe sampai Pekan Sendayan ke, atau sebelum ke, tengok. Ok, kita aku sambung. Nak tengok geng-geng mana depan. Tengok kaki ya. Oh, tak sembarangan ni. Rasa macam nak tumpang dia orang ni. Tapi aku tak potong kot. Nampak macam kau ngajar pula kan.
Dari mana bang? Kemban. Oh, saya pintar je abang. Oh, geng daripada Seremban. Ramai betul 6 orang. Depan ada lagi kot. Depan tu ada lagi 2 orang. Seremban agaknya dia buat loop daripada belakang je kot. Assalamualaikum. Dari mana bang? Seremban? Pintar ke mana? Senayan ke? Oh, okey okey. Bang, lalu je bang lalu. kita dah nak sampai ke simpang untuk masuk ke route Sendayan. Route ni memang climb lah. Climb tak sudah, rolling tak sudah. Ni mukadimah dia mula-mula sebelum masuk simpang. Climb lepas jerat Cina tu. Oh, itu pun top tu, tempat kena drop. So lepas ni korang, aku belanja video climb di Sendayan. Lepas simpang ni, masuk simpang je, start climb, lepas tu non-stop. Jalan dalam ni dalam 10 km kat kot. Oh, aku tak berani nak cari celah, cari traffic light lah. Dulu tak ada traffic light kat sini. So masa ni dah start lah simpang ni. Kita layan cedar je. Sebab jalan ni memang orang kata rolling tak sudah dengan climb. Ini mukadimah dia. Nanti aku sambung lagi ya. Kat sini dah ada kedai runcit mamak apa dia. Aku dah lama tak lalu sini. Baru tahu ada. So bolehlah jadi tempat pit stop selain daripada Shell Lukut tu. Sebab dulu kita berhenti kat Shell Lukut tu sebab tak ada kedai, kita berhenti. Ni kat sini ada kedai-kedai. Mungkin dalam ni ada taman kot, taman perumahan. So downhill climb pertama di Sendayan ni. Lagi climb di depan ni. Patutlah. Tu nampak tu, kawasan tanah lapang. Dia orang dah tambus, ratakan dan bina projek baru ni. Tengok signboard, tak beli rugi katanya. Maknanya tekan Sendayan ni akan dibangunkan semenjak ada masjid cantik kat sini. Banyak bangunan sebelah kanan ni yang ditutup ni. Oh, dahsyat lah. Okay, downhill climb kedua. Dia macam tu lah, rolling, naik turun, naik turun. So downhill ni kita recovery. Alhamdulillah.
Okay. Roundabout ni, first roundabout dekat Senayan ni, ambil kiri. Kalau pergi kanan tu boleh pergi Seremban. Okay, ambil kiri. Oh, pokok pun dah potong banyak ni. Mungkin nak besarkan jalan ni. Ni Bayu Sutera. Tu lah, dah naik dah macam rumah. Double story. Sikit air lagi dapat kunci lah ni. Tadi climb kan, ni turun, lepas tu naik lagi. Begitulah dia. Oh, tu dia. Downhill. Downhill tu climb. Ayat. Orang kata tak Senayan lah kalau tak ada climb. Rolling tak sudah. Garut ni kalau rider yang ada kaki selepas cari mileage weekdays, kayuhan malam ke kat trainer ke, hujung minggu kalau kawan-kawan buka route Lukut Loop ni, boleh join. Tapi yang tak ada mileage, dah lama tak kayuh, kalau kayuh pun pendek-pendek je, aku sarankan jangan. Sebab pedihnya datang kat korang nanti. Sebab suffer kaki tu perit. Yang tak ada mileage tu silap boleh cramp. Aku dulu masa mula-mula adap Lukut Loop ni, mula-mula tu kan, mula kayuh. Apa ni, kau bayangkan start pagi 7.30, aku sampai rumah petang kot, pukul 5 petang. Mileage route ni 120 je. Tapi sampai petang tu, kau bayangkan berapa banyak kali aku berhenti ya. Macam kawan tu, kita menung seketika, menyesal pun ada. Itu yang aku cakap, kalau tak ada kaki jangan. Orang mungkin boleh habis route ni, tapi habis dengan keadaan suffer lah. Macam aku sekarang, kalau dalam berkayuh, aku dah, dalam kamus aku dah tak ada macam tu lah. Tak ada gamble atau kamikaze kata kan. Ini bagi aku lah, tak ada. Cari mileage dulu, tak kisahlah habis ke apa ke, tu join, minum. Sebab kita tak nak susahkan orang tunggu kita kan. Respect masa tu, respect kawan-kawan. Orang tunggu kita yang bong ni, yang masing-masing kejar masa kat kan. Kita tak nak macam tu. Jadi orang kata bekalkan kaki ni dengan mileage dan juga training yang secukupnya. Sambil aku climb ni, aku berceloteh lah. Tu dia, climb satu lagi. Patut aku berhenti sebelum ni, tapi aku nak try non-stop. Aku nak cari spot ke depan sikit ni yang boleh aku top up. Lain ke ni 5%. Bayu Sutera depan ni. Projek ni dah naik dah. Dulu aku lalu lapang je, dia signboard Bayu Sutera je. Sekarang bangunan dah naik. Okay, nanti aku sambung lagi Okay, now aku melalui Kom Ika Matahari. Selepas Belasah rolling Senayan tadi, di Kom Ika. Kom Ika ni dia akan membawa aku menembusi ke laluan LBJ, dan kemudian aku akan tembus balik Pekan Salak. Itu yang kita namakan Lukut Loop, lalu Lukut je. So Kom ni aku rasa 1.8 ke 2.1 km. 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 2.1 km
dalam gradient 4 ke 5%. Maksudlah aku. Tapi panjang lah. Jadi kita layan saja. Itu dia. Naga Ika. Komika IPA ke. Komika ni dia punya cabaran dia ni lah. Pelan tempat terbuka kan, panas. Ini aku sedang nak berhenti kat depan tu. Sebab aku dah berkayuh 2 jam lebih ni tanpa sebarang berhenti. Lepas tu air aku pula dah habis. Silap ingatkan ada kedai depan, mungkin tak ada. Itulah dia cabaran dia. So aku ingat nak berhenti sikit kat depan tu. Ataupun tengok, kalau kaki kata go, aku layan je downhill. Lepas pada ni dah tak ada masalah pasal kedai lah. Sebab banyak kedai kat sini je. Tapi rasa kalau aku berhenti ni panas ni. Sebab aku teruslah. Okay, so aku dah sampai puncak Komika. Dia macam ni lah, berbatu kiri kanan. So nanti aku share footage downhill daripada Komika ni. Cantik tak? Right. Okay, aku dah laluan Kampung Jijan tadi. Inilah sekarang nak terus ke Pekan Salak. Actually ada beberapa part yang aku tak dapat rekod tadi selepas aku turun downhill Ikan Matahari ni, sebab bateri 360 aku habis. So bila nak bertukar tu tak ada tempat yang sesuai untuk aku berhenti. Ini kebetulan hujung-hujung jalan Kampung Jijan ni, nak menembus ke Pekan Salak ni, baru ada tempat berhenti. Dan barulah aku tukar bateri kamera 360 aku. Dan juga aku tukar mic, sebab mic punya bateri pun dah habis. Sebab dia memang on standby 2-3 jam kan. Tadi tu actually 3 jam 5 minit jugalah. Ui, beruk ni. 3 jam 5 minit jugalah aku kayuh non-stop pace endurance sampai lah ke simpang nak masuk ke Kampung Jijan. Alhamdulillah sekarang dah pukul 11.07 minit. Mileage aku dah 95 km. Ni aku nak tembus Pekan Salak dan kemudian aku akan balik melalui Jalan Jenderam dulu yang pagi tadi aku lalu. Dan aku akan tempuh naga terakhir, iaitu Kom di Palma. Tadi tu kita turun kan, ni sekarang balik kita naik. Alright, sambung lagi, okay? Right. Okay, kita melalui naga yang terakhir dalam loop kali ni, loop Lukut ni, iaitu Kom di Palma. Jarak dalam 1.8 km rasa aku. Dia punya cabarannya hujung-hujung tu steep sikit. Lepas tu happy ending lah. Alright, layan, okay. Footage climb ni. Kalau climb ni orang kena ambil kiri. Kat belakang ni banyak kereta, jangan duduk tengah jalan. Kan marah nanti dah mandu kereta ni. Dia horn je. Walaupun kita ada 2 lane, lebih ada 2 lane. Kalau 1 lane pensan. Tawaran dia hujung-hujung steep oi. Nak saddle.
Awal aku obsidian ni. Gila. Tu dia. Menum. Now kita layan downhill pula. Downhill kom di Palma. Naik bukit ni macam tu lah. Tak ada yang seronok. Selepas sampai ke puncak, kita turun. Best je. Suffer dulu tak apa. Lepas tu happy ending. Jam sekarang 11.20. Aku memasuki kilometer ke 100 dalam kayuhan menu loop Lukut Solo aku pada pagi ni. Cukup 100. Alhamdulillah. Awal aku sampai sini. Nasib baik keputusan aku untuk tak berhenti dekat Syekh Lukut tu berbaloi. Untuk menjimatkan masa. Kalau aku tak stop, kalau aku stop dekat Syekh Lukut tu, aku rasa pukul 11.30 ni aku masih lagi tengah melawan rolling Senayan. Ini alhamdulillah tak jauh dah ni. 10 km downhill. Lepas tu aku sampai dekat keluar daripada Pekan Jendera Mulu ni, sampai ke laluan Saltville dan balik ke Bangi. Tak jauh dah ni. Lagi 20 ke 25 km sampai ke Penggar Rumah. Alhamdulillah. So sekarang ni kita layan footage downhill, okey. Tak laju. Man-man je ni. Lori banyak. Hari Sabtu kan. Oi. Angin lori tu macam vacuum. Okay, now aku dah keluar daripada Jalan Jenderam setelah melalui Kombi Palma dia. Dia dalam 10 km lah. So balik ke pangkal jalan, balik ke rumah dari Jalan Gatang. Dan last climb rolling pun aku rasa dekat kom agensi nuklear tadi tu. Okay, so stay tune. Dan nak penghujung kayahan. Sekarang ni jam pukul 11.52. Mileage aku dah 109 km. Alhamdulillah. Cepat aku habis sebab memang kurang berhenti tadi. 1-2 kali je aku berhenti. Itu pun sebab nak tukar bateri instan. Habis. Alright. Okay, kita melalui rolling yang last kali untuk route hari ni, iaitu rolling agensi nuklear ni. Lepas dah lenyai adap elevation di Sendayan Pelanduk, balik adap ni pedih juga, tapi kita layan. Rolling ni sikit lah, depan tu je tu dah boleh happy ending lah. Tu je. Sikit je. Dah dalam 4%. Ujung 5 ke 6 je tu.
Itu happy ending. Ni dia punya puncak. Lepas tu turun downhill. Downhill best juga. Aku belanja kat video. Alhamdulillah. Hari Sabtu ni memang banyak kenderaan. Jadi kena hati-hati. Tu dia. Bestnya kat sini dalam panas tu ada juga kawasan yang teduh, duduk. Diseliputi pokok-pokok ni kan. Tapi lepas habis ni menghadap jalan terusan UKM tu itu yang panas lah. Ni aku belanja je putis ni. Tu korang layan. Mana tahu akan ada juga nanti time korang lalu sini lepas lunya air kayuh hadap macam ni. Bagus. Ni ada satu part yang climb sikit je, penghabisan rolling. Lepas tu kita dah keluar ke traffic light mengalir ke UKM. Tapi jalan ni jaga-jaga sikit. Nampak tak foto minyak tu? Tu bukan minyak tu. Tu air sampah. Climate sikit ke sini je. Air sampah ni sebab pagi-pagi memang jalan ni jalan lori sampah lalu lah. Sampah yang dia kutip tu dia nak buang ke tempat pelubusan. Jadi air sampah tu memang menitik lah ke jalan. Kadang bahaya juga sebab ada pernah accident pun ada juga motor lah lalunya. Dia tengah layan selekoh je, tiba-tiba terbabas. Kerap juga berlaku. Sebab air sampah ni lama-lama dia jadi macam minyak tau. Nampak signboard ni? Kita dah habis. Tapi untuk aku belum habis lagi. Lepas traffic light ni aku kena terus lah. Dalam 9 kilo lagi untuk sampai ke rumah. Sekarang dah 115 km. Jam pukul 12.07. InsyaAllah 12.30 aku boleh sampai rumah ni. Alhamdulillah. Okay lah korang. Aku rasa aku habiskan rakaman aku dekat sini. Now aku dah nak menuju balik. Dalam 3, 6, 9 kilo lagi ni ke rumah. So aku tamatkan footage ni kat sini lah. So apa-apa pun terima kasih pada mereka yang tengok video aku ni sampai habis. Terima kasih support. Sebabkan korang punya tengok, punya like ni, dia akan menaikkan semangat aku lagi untuk share konten. So kalau korang suka dengan konten aku ni, kisah kayuhan ni, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.